Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. Yang pertama, aghnini bil ilmi ay ilmi tariqil akhirah. Perkayakan daku dengan ilmu, yakni ilmu jalan ke akhirat, ilmu jalan ke syurga. Dikatakan dalam syarah ataupun di bawah tu, li'annal ilma wal ibadata jauharani. Kerana ilmu dan ibadat itu umpama dua permata. Dua permata yang berharga, seperti intan berlian, seperti batu delima, batu zamrud. Itu permata. Ilmu dan ibadat bila kita dapat, kita memiliki dua permata yang mahal. Ilmu satu permata, ibadat satu permata. Kenyataan yang sama disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin. Ilmu itu dan ibadat umpama dua jauharah, dua permata. Cuma ilmu itu imam, ibadat itu makmum. Ilmu kena dahulukan. Kalau kita buat ibadat tanpa ilmu, ulama kata akan menjadi sia-sia. Kita semayang tanpa kita mengaji cara semayang, sah batal semayang kita tak tahu, takut kita buat menjadi seperti debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an manthura. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Imam Ibn Ruslan rahimahullah menyebut dalam bacaan subat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amalan-amalannya itu ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Kemudian disebut dalam panggan yang kedua, wa kafa bi hadhihi al-ayati dalilan ala syarafil ilmi la siyama ilm al-ma'rifatillah wal ilmu asyraful jawharain aw afdaluhuma. Ilmu itu adalah permata yang lebih berharga daripada keduanya. Faman utiya al-ilma fahuwa al-ghaniyyu bil haqiqati wa in kana faqiran min al-mal. Barang siapa yang diberikan ilmu, maka dia orang yang kaya yang sebenar, walaupun ia fakir di sudut harta. Orang yang ada ilmu banyak, dia adalah orang kaya, walaupun di sudut harta dia hutang keliling pinggang, walaupun dia fakir di sudut hartanya, kata pengarang kitab ini. Wa man hurrima al-ilma atau wa man harrama al-ilmu, siapa yang tak ada ilmu, la siyama ilmu al-ma'rifati wat tauhid, lebih-lebih lagi ilmu ma'rifah dengan ilmu tauhid, fa huwa al-faqiru bil haqiqah,
ialah orang yang sebenarnya fakir, wa in kana ghaniyan bil mal, sekalipun ia kaya dengan harta. Lihada qal man arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullah fadaka asy-syaqiyyu. Barang siapa yang mengenal Allah maka ia tidak memadai mengenal Allah itu untuknya, dialah orang yang celaka. Ilmu yang menjadikan kita orang yang menambah rasa ingin menjauhi larangan Allah, menambah kepada ingin melaksanakan perintah Allah, menambah dalam keadaan meninggikan darjat semakin hampir kepada Allah. Ilmu yang disebut oleh Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ilmu yang memperkenalkan kita hamba yang memiliki Tuhan yang menciptakan kita dan semua alam, semua makhluk. Ilmu yang menjadikan kita kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ilmu yang menjadikan kita menjauhi larangan, la tuti'hu, jangan kamu taat kepada orang itu. Orang itu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal nak larang Rasulullah semayang, jangan ikut orang yang larang kita nak buat baik. Jangan. Maka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita ijtinabun nawahi, menjauhi larangan. Menjauhi larangan itu lambangnya la tuti'hu, jangan kamu taat. La itu jangan, larangan. Itu yang pertama. Ilmu yang memperkenalkan kita hamba Allah, Allah Tuhan kita. Dalam masa yang sama, hamba Allah ini mesti menunaikan beberapa perkara yang begitu banyak, walaupun banyak diringkaskan dengan dua patah, iaitu if'al kaza wala taf'al kaza. Buat sekian, tak buat, jangan buat sekian. Perintah Allah yang kita mengaji dalam 30 juzuk Quran, dalam kitab-kitab hadis, dua, perintah satu, larangan satu. Perintah if'al kaza, larangan la taf'al kaza. Perintah wasjud waqtarib, larangan la tuti'hu. Jadi apabila kita menjadi orang yang ijtinabun nawahi wa imtisalul awamir, menjauhi larangan, melaksanakan perintah, kita sudah mendapat ilmu yang bermanfaat. Bila kita boleh kawal diri kita sehingga perintah-perintah Allah kita lakukan, larangan-larangan Allah kita jauhi, kita sudah berjaya mendapat ilmu manfaat. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, imtisalul awamir, melaksanakan perintah itu jauh lebih ringan, lebih mudah daripada meninggalkan larangan. Semayang boleh semayang, tapi meninggalkan larangan seperti mengumpat, seperti berbohong, seperti melakukan dosa mata, dosa telinga, susah. Akhirnya ulama susun kitab seperti Syu'mul Ma'siyah, buruknya dosa. Ulama susun kitab seperti Makaidus Syaitan, jerat-jerat syaitan. Ulama susun kitab tentang dosa-dosa zahir, dosa-dosa batin. Dosa mata ada dalam Bidayatul Hidayah, ada dalam Hidayatus Salikin, ada dalam Penawar Bagi Hati. Mata itu diciptakan untuk melihat yang bermanfaat, jangan melihat yang berbentuk dosa. Telinga itu diciptakan untuk mendengar yang bermanfaat, bukan untuk mendengar yang membawa dosa. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah tahu mata-mata yang khianat, walaupun manusia mungkin tak tahu. Maka jihad yang perlu ada kepada diri seorang mukmin, seorang muslim, seorang muslim itu ialah jihad melawan musuh yang bernama syaitan dan iblis.
musuh yang bernama hawa nafsu yang mengajak pemiliknya melakukan perkara dosa, sama ada dosa dalaman, dosa batin, atau dosa luaran, dosa zahir. Bagaimana kita nak menjauhi dosa? Syekh Abdul Halim Mahmud dalam fatwanya menyatakan, apabila seorang pemuda bertanya, saya selalu terlibat dengan dosa, bagaimana saya nak kawal supaya saya tak buat dosa? Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah menyebut dalam fatwanya, hendaklah kamu rajin berada dalam majlis ilmu. Hendaklah kamu rajin berzikir dan beribadat. Penuhkan dirimu dengan ilmu. Sama ada ilmu dalam majlis ilmu ataupun ilmu dengan kita menuntut ilmu dengan membaca buku, kitab-kitab, tulisan-tulisan yang bermanfaat. Seperti kitab Imam Abdullah Al-Haddad, seperti kitab Imam Al-Ghazali, seperti kitab Imam Nawawi, seperti kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Naklah kamu membaca yang bermanfaat atau menuntut ilmu manfaat. Yang kedua, hendaklah kamu jaga ibadat. Dan ibadat yang paling jelas untuk seseorang itu mengawal daripada dosa ialah melakukan qiyamul lail. Alaikum biqiyamil laili, naklah kamu semua melakukan qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang baik sebelum kamu. Fa innahu da'bus salihin qablakum wa maghfiratun lis-sayyi'at wa qurbatun ila rabbikum, dan ia mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Wa maghfiratun lis-sayyi'at, ia menghapuskan dosa-dosa kesalahan yang lalu. Wa manhatun 'anil itsmi, dan ia melarang, menghalang kamu daripada buat dosa. Riwayat yang lain, wa matradatun lid-da'i 'alil jasad, ia mengusir penyakit daripada tubuh badan. Supaya kamu sehat, supaya dosa-dosa kamu tergugur dan terhapus, supaya kamu tertahan daripada membuat dosa pada besok hari, pada siang hari, maka di malam hari laksanakan qiyamul lail. Ada 5 kelebihan qiyamul lail yang disebutkan dalam hadis itu. Nombor 1, ia kebiasaan orang baik. Orang baik mereka tidak akan meninggalkan qiyamul lail. Yang kedua, qurbatun ila rabbikum, mendekatkan kamu kepada Allah. Yang kita baca dalam ayat terakhir surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat terakhir, wasjud waqtarib, waqtarib, dekatkan diri kamu dengan Allah. Yang ketiga, wa manhatun 'anil ism, menghalang, maghfaratul lisayyi'at, menghapuskan dosa. Yang keempat, wa manhatun 'anil ism, melarang daripada dosa, menghalang daripada buat dosa. Yang kelima, wa matradatun lid-da'il jasad, mengusir penyakit daripada tubuh badan. Oh, saya dah buat qiyamul lail, saya sembahyang dah, tapi masih nak buat jihad lagi. Ada benda tak betul dalam qiyamul lail. Kerana ibadat yang kita lakukan, doa yang kita baca, hendaklah disertakan dengan rasa keagungan Allah dan kehinaan kita. Azamatul rububiyah wa zillatul ubudiyah. Seseorang yang nak baca doa, seorang nak buat ibadat, di antara yang gambaran yang perlu ada dalam diri seseorang itu ialah mulia dan agungnya Allah, hina dan lekehnya kita. Sehingga kita berhajat sungguh-sungguh kepada taufik dan hidayah, anugerah istimewa daripada Allah. Di antara anugerah Allah ialah Allah lindung kita daripada salah. Allah kawal kita, pelihara kita daripada buruk. Allah berfirman, wa huwa yatawallas salihin. Allah lah yang memelihara, melindung orang-orang baik.
Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindungku, pemeliharaku ialah Allah yang menurunkan Alkitab, wa huwa yatawalla as-salihin. Allah yang memelihara, melindungi orang-orang baik. Yang kita minta dalam doa qunut, wa tawallani fi man tawallait. Pelihara saya bersama dengan orang-orang yang kau pelihara. Sebab itu berlaku kisah seorang Al-Imam Ad-Damiri rahimahullah menceritakan dalam kitab Ad-Du'a karangan Al-Imam Al-Allamah Abi Bakar Muhammad ibn Walid ibn Mutarrif ibn Abdullah, ia berkata, dakhaltu 'ala al-Mansur, aku masuk berjumpa dengan Khalifah Al-Mansur. Ra'aituhu mahzunan, aku nampak Khalifah Al-Mansur ini sedang bersedih. Wa qad imtana'a min al-kalam, ia tak mau bersembang dengan siapa-siapa kerana tension. Li faqdi ba'di ahibbatihi, kerana kematian sebahagian kekasihnya. Ada adik-beradik dia mati, dia tension, susah hati, akhirnya dia sedih dan tak mau cakap dengan siapa-siapa. Faqala li, lalu berkatalah Khalifah Al-Mansur kepada Imam Mutarrif, ahraqani minal ghammi ma la yakshifuhu illa Allah Ta'ala. Telah membakar akan diriku oleh perasaan duka cita yang sedang aku hadapi. Aku terlalu sedih sampai rasa macam terbakar dengan kesedihan ini, di mana kesedihan ini tidak akan dihilangkan, tidak akan menghilangkannya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata khalifah ni, saya ni sedih sangat-sangat, ada adik-beradik saya mati. Mungkin anaknya mati, mungkin bini dia mati, tak sebut, tapi sebahagian orang yang dia kasih mati, menyebabkan dia terlalu sedih. Lalu seorang ulama yang bernama Mutarrif ibn Abdullah masuk berjumpa khalifah, pun tanya, ada tak petua nak bagi hilang sedih? Lalu katalah oleh Imam Mutarrif, ya Amiral Mu'minin, haddathani Muhammad ibn Sabit an Umar ibn Sabit al-Basri. Qal dakhalat ba'udatun fi udhuni rajulin min ahli al-Basrah fa asharathu layluhu wa naharuhu. Telah meriwayatkan kepada saya oleh Muhammad bin Sabit daripada Umar bin Sabit al-Basri bahawa seekor nyamuk telah masuk ke dalam telinga seorang lelaki yang merupakan penduduk Basrah. Lalu lelaki itu tak boleh tidur siang malam, sakit. Seekor ba'udah, nyamuk masuk dalam telinganya. Nyamuk kah, kutu kah, lalat kah, tak kira, yang penting menatang masuk dalam telinga. Tidur tak lena, sakit. Faqala rajulun min ashabin Hasan, maka salah seorang lelaki yang menjadi murid dan belajar kepada Imam Hasan Al-Basri berkata kepada lelaki yang sakit tadi, susah hati, sakit, tidur tak lena, natang masuk telinga. Ud'u Allah bidu'a'il Ala'il Hadrami, sahibi Rasulullah SAW. Silalah baca doa yang telah dibaca oleh Sayyiduna Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. Alladhi da'a bil mafazati wal bahr. Beliau telah berdoa dengan doa ini di dua tempat, satu tengah padang pasir, satu tepi laut. Fa khallasahu Allah Ta'ala, lalu Allah hilangkan masalah yang dihadapi, Allah makbulkan doa Sayyidina Ala Al-Hadrami. Qala wa ma huwa rahimakallah, kata oleh khalifah, doa tu doa apa dia? Semoga Allah merahmatimu. Qala ba'atha Rasulullah SAW Al-Ala Al-Hadrami ila Al-Bahrain, telah menghantar oleh Nabi SAW akan Ala Al-Hadrami ke Bahrain. Fasalaku mafazatan,
wa 'atashu 'atshan shadidan hatta khaful halak. Lalu mereka menempuh perjalanan di tengah padang pasir sehingga mereka merasa dahaga yang bersangatan, sehingga mereka rasa hampir-hampir nak mati kehausan. Pergi nak perang, menyebarkan Islam, mempertahankan Islam di negara Bahrain. Di sana padang pasir, panas, ayak habis, haus dahaga, merasa pakat nak mati. Kita ni nak mati ni, dapat dahaga semua dah. Fanazala fasalla raka'atain, lalu beliau turun dari kuda, dari kenderaan yang dinaiki, sembahyang sunat 2 rakaat. Kemudian beliau berdoa, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ali, Ya Azim. Ada riwayat, Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim, Ya Alim. Doa ini disebut oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah di awal Hizb Bahar. Isqina, berilah minuman kepada kami. Ya Ali, Ya Halim, Ya Alim. Wahai Allah yang Maha Halim, yang Maha lemah lembut, yang Maha mengetahui, yang Maha tinggi, yang Maha agung. Ada bacaan Ya Ali, Ya Azim dulu. Ya Halim, Ya Alim di belakang. Ya Ali, Ya Azim dulu macam dengan ayat kursi. Ayat kursi akhirnya wa huwal aliyyul azim. Itu satu. Yang kedua surah Asy-Syura ayat 4 juga wa huwal ujungnya al aliyyul azim. Yang ketiga kanzun min kunuzil jannah. Satu zikir yang disebut sebagai harta berharga daripada syurga yang berbunyi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ujungnya al aliyyul azim. Jadi perkataan Aliyul Azim ini merupakan nama Allah yang terkenal, yang ada dalam penghulu ayat Quran, yaitu ayat kursi. Ya Alim, Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim, Ya Alim. Aliyul Azim. Halim dengan Alim ni dalam suratul Ahzab, dalam suratul Nisa, dengan suratul Ahzab. Jadi ada ayat dalam surah Al-Baqarah yaitu Al-Aliyul Azim. Ayat dalam surah Asy-Syura, ayat 4 surah Asy-Syura, Al-Aliyyul Azim, ayat dalam surah An-Nisa, dan ayat dalam surah Al-Ahzab. Dan surah-surah yang lain. Lalu dibacalah, maka datanglah awan seperti sayap burung dan bersuara bunyi guruh dan menurunkan hujan sehingga mereka memenuhkan bekas-bekas mereka dengan air hujan itu. Qala thumma irtahalna faja'atuhum sahabatun ka'annaha janahu at-tayr faqa'at 'alayhim fa'amtarat hatta mala'u awaniyahum qala thumma irtahalna hatta atayna 'ala khalij min al-bahr. Kemudian kami meneruskan perjalanan sampai kepada teluk, sampai kepada tepi laut. Nak seberang laut tidak ada, falam yajid safinatan, tak ada kapal. Nak sebarang jambatan, lagilah tak ada. Yang penting mereka perlu sampai ke pulau, ke tempat sana melalui air laut. Lalu fasalla rak'atain, kemudian beliau sembahyang 2 rakaat yang sunat. Kemudian beliau berdoa, Ya Ali, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ali, Ya Azim, ajizna. Baca doa yang sama, Ya Allah, izinkan kami dapat menyeberang ke sana. Kemudian beliau memegang tali kudanya. Kemudian beliau berkata, Juz bina bismillah, jom kita pakai lintah dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, famashayna 'ala al-ma'i fa wallahi mabtalla lana qadamun wala khufun wala hafirun. Lalu kami ramai-ramai pakat seberang laut. Kaki kami tak basah, kaki kuda kami tak basah, kaki unta kami tak basah. Boleh berjalan atas air dengan baca doa itu. Ini karamah kepada sahabat. Karamah kepada awliya illahi salihin. Perkara mencarikan adat yang berlaku, baca doa yang sama, tak tenggelam. Wa kana al-jayshu 4,000, jumlah tentera yang
melintah laut itu berjumlah 4,000 orang. Fada'a ar-rajulu biha, maka lelaki yang masuk binatang dalam telinga pun baca doa tu. Fa wallahi ma kharajna min 'indihi hatta kharajatil ba'udah min uzunihi. Duk tak lama, duk sat saja, keluarlah binatang dalam telinga dia tu. Laha taninun, hidup lagi. Hatta saqqatil haidha fabara, lalu dia terbang dan belaga dengan dinding, lalu matilah binatang itu. Fabara'a, maka lelaki itu pun sembuh. Qala fastaqbala al-qiblah wa da'a al-Mansur bi hadha ad-du'a sa'atan. Lalu Khalifah al-Mansur menghadap qiblat dan berdoa dengan doa ini seketika. Summa ansarafa biwajhi faqal, kemudian ia pergi dan berkata, ya Mutarrif, qad kashafa Allahu mimma kuntu ajiduhu min al-gham wa du'iya bi ta'amin fa ajlasani wa akaltu ma'ah. Lalu Khalifah menghadap qiblat, berdoa dengan doa ini. Kemudian ia pergi bertemu dengan Imam Mutarrif. Ia berkata, wahai Imam Mutarrif, sesungguhnya Allah telah menghilangkan duka cita yang sedang aku hadapi itu. Lalu ia menyeru agar didatangkan makanan, lalu duduk makan bersama dengan Imam Mutarrif. Itu kisah doa Imam Ala Al-Hadrami. Cerita dalam banyak kitab, seperti kitab Hilyatul Awliya, seperti kitab Sifatus Safwah, seperti kitab apa lagi, Jami' Karamatul Awliya. Ada beberapa kitab cerita tentang Dalailun Nubuwah Imam Al-Baihaqi. Kalau tak silap ada juga Khasaisul Kubra Imam As-Suyuti, cerita tentang Imam Ala Al-Hadrami. Daripada doa itu, kata Imam Ibn Zarruq rahimahullah, dia kata, bila kita baca doa, bila kita memohon sesuatu permohonan, bila kita berhajat nak baca doa, bila kita buat ibadat, antara perkara yang perlu ada dalam diri kita ialah azamatullah wa zillatuna. Fa'lam anna kulla talabin aw zikrin, ketahuilah bahawa setiap satu permohonan atau setiap satu zikir, la yakunu ma'astish'ari 'azamatir rububiyyah wa iftiqaril 'ubudiyyah fi muqtadahu fa huwa naqisun bal laysa bi talabin innama huwa dhikrun lil hajati wal ihtiyaj. Ketahuilah, setiap permohonan atau setiap zikir yang tidak disertakan dengan perasaan kemuliaan Allah dan berhajatnya hamba kepada Allah, maka ia adalah satu permohonan dan zikir yang mempunyai kekurangan. Ia bukan permohonan, ia hanya menyebut hajat dan keperluannya sahaja. Kulla talabin atau kulla dhikrin la yakunu ma'a istish'ari 'azamatir rububiyyah wa iftiqaril 'ubudiyyah fi muqtadahu fa huwa naqisun bal laysa bi talabin wa innama huwa dhikrun lil hajati wal ihtiyaj. Setiap permohonan atau zikir atau ibadat yang tidak ada padanya perasaan keagungan Allah dan kebesaran Allah, tidak ada padanya perasaan berhajat dan hinanya hamba. Allah itu bersifat dengan azamah, kita bersifat dengan zillah. Merasa kita ni hina, merasa kita ni amat berhajat kepada Allah. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji, kamu amat berhajat kepada Allah. Maka ia adalah ibadat yang kurang, permohonan yang kurang. Jadi permohonan kita kena disertakan dengan kemuliaan, merasakan kemuliaan dan keagungan Allah, merasa kehinaan diri kita, kita berhajat kepada sentiasa diberikan taufik dan hidayah dan bimbingan oleh Allah setiap saat. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan kau serahkan diri aku kepada nafsuku walaupun sekelip mata. Wala aqalla min dhalik,
Jangan serahkan kepada musuh yang bernama nafsu, walaupun kurang daripada sekelip mata, walaupun satu saat, walaupun kurang daripada satu saat. Minta sentiasa Allah Ta'ala memelihara kita daripada terjerumus kepada benda salah, mengawal kita daripada buat benda yang tak betul. Maka ibadat ka, zikir ka, doa ka, disarankan bahawa kena disertakan dengan rasa kemuliaan dan kebesaran Allah. Sebahagian ulama menyatakan, seperti Imam Ibn Abdul Bar menyatakan, nama ini merupakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Nabi SAW ketika mendengar seorang lelaki baca doa, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baginda bersabda, laqad sa'altallaha bismihil a'zam. Sesungguhnya engkau telah berdoa memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling mulia, yang teragung, yang termulia. Alladhi idza du'iya bihi ajaba. Yang mana doa itu, siapa baca dengan doa itu, memohon dengan doa itu, pasti Allah mustajab. Siapa berdoa dengan menggunakan nama Allah yang maha mulia itu, Allah akan mustajab. Wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila dipohon dengan nama itu, Allah akan bagi. Hadis Abu Daud dan Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain-lainnya. Itu satu riwayat. Ada riwayat seorang Nabi SAW mendengar, Sayyidina Muaz radhiyallahu mendengar, meriwayatkan bahawa Nabi SAW mendengar seorang lelaki berdoa dengan berkata, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Maka Nabi SAW bersabda, Qad istujiba laka fasal. Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya telah dimustajabkan bagi kamu, maka mintalah. Ada riwayat Nabi SAW lalu di sisi seorang sahabat bernama Abi Ayyash Zaid ibn Samit Az-Zuraqi sedang sembahyang. Lalu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Nabi SAW bersabda, laqad da'a Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dan ditambah ya Hayyu ya Qayyum. Jadi ada kata ya Hayyu ya Qayyum, ada kata zikir yang kita baca tadi, ada kata nama Allah ini Huwa, sebagaimana kitab yang dikarang tajuknya Fi Riyadil Ismillahil Azam. Ismillahil Azam ni banyak kitab, saya dapat 5 buah kitab. Salah satunya kitab Imam Suyuti. Imam Suyuti kata salah satu pendapat menyatakan Ismullahil Azam itu ialah Huwa. Maka ada orang mengambil dan berzikir dengan nama itu. Zikirnya berbunyi hu 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 hu. Zikir itu tidak ada dalam masyarakat kita. Masyarakat kita tak guna, jarang guna dan tak tahu. Walaupun kita tak guna, tetapi diguna oleh sebahagian ulama. Maka kita jangan menuduh orang yang mengguna zikir itu sebagai sesat. Ada orang buat lakonan, buat kumpulan, ajak pakai zikir dengan hu. Tujuan dia nak kutuk dan hina orang yang berzikir dengan menggunakan nama itu. Sebab itu ulama kata an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu memusuhi perkara yang dia tak tahu. Dia tak tahu kata benda tu boleh dan dilakukan oleh ulama-ulama. Syekh Ali Jum'ah hafizahullah hurai tentang bolehnya berzikir dengan nama hu. Pengarang kitab Sayyidus Salikin tulis tentang berzikir dengan nama hu. Imam Ibn Atha'illah Iskandari tulis kitab Al-Dhikr bil-Ismil Mufrad. Dr. Syekh Yusuf Khattab Yusuf menulis tentang zikir sedemikian. Jadi kita yang tak reti, tak guna zikir itu, kita duduk diam, kita zikir lah, kita duduk zikir dah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
hak kita reti. Tapi mereka ada yang zikir dengan zikir itu, jangan kita menyesatkan mereka selama mana ia ada rujukan yang mereka guna. Seperti kitab tafsir Al-Fakhrur Razi, Mafatihul Ghaib, ketika mentafsirkan surah Al-Fatihah, menyebut tentang zikir hu. Kita baca doa, nas'aluka ya man huwa Allah, hu dulu, Asmaul Husna. As'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa. Kemudian baca qul huwallahu ahad, ada hu di situ. Kemudian huwallahu alladhi la ilaha illa hu, mula dengan hu, tutup dengan hu. Huwa itu digunakan sebagai zikir oleh kumpulan-kumpulan tariqah sufiyah tertentu, dan mereka ada rujukan sebagaimana Sayyiduna Anas, sebagaimana Sayyiduna Bilal berzikir dengan salah satu nama Allah, yaitu Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Maka Nabi SAW mengakui kebenaran apa yang diucapkan oleh Sayyidina Bilal. Maka daripada hadis itu ulama kata sunnah taqririyah. Rasulullah mengakui boleh zikir dengan nama-nama Allah yang tertentu. Maka ada orang zikir hayyun, 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 hay, hay. Ada orang zikir dengan hu. Kerana Sayyidina Bilal telah berzikir dengan ahad, Rasulullah tak larang. Dan dalam bahasa Arab ada jenis mahzuf, jenis disebut sepatah, tapi ada regu yang disembunyikan ataupun dibuang. Seperti firman Allah, Yusufu ayyuhas siddiqu, Yusufu ya Yusuf. Munada li harfin nida'il mahzuf. Maka dalam bahasa Arab ada mubtada yang khabarnya mahzuf, ada khabar yang mubtada'nya mahzuf, ada maf'ul bih yang fi'il fa'ilnya mahzuf. Maka huwa yani huwa Allah, ahad Allahu ahad, hayyun Allahu hayyun. Jadi Imam As-Suyuti rahimahullah menyatakan, waqila, pendapat sebagian ulama bahawa nama Allah itu ada yang menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, doa Nabi Yunus alaihissalam. Ada ulama menyatakan di antara nama Allah itu ialah hu. Jadi kita yang tak erti, tak zikir sedemikian, jangan kita menuduh sesat orang yang berzikir sedemikian, sehingga ada orang buat lakonan, buat filem, ni kumpulan jalan sesat ni. Pasal apa? Mereka duk zikir hu. Sedangkan hu itu salah satu nama Allah yang disebut dalam Asmaul Husna, nas'aluka ya man huwa Allah. Dhamir yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Quran huwallahu alladzi la ilaha illahu, disebut dalam Quran qul huwallahu ahad, yang diguna oleh sebahagian seperti pengarang kitab Sayrus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah menyebut tentang zikir sedemikian. Masyarakat tempat kita banyak tak kenal kitab-kitab sedemikian dah. Nak cari orang mengajar Sayrus Salikin tak ada, Hidayatul Salikin pun tak ada, Sayrus Salikin lagi tak ada. Akhirnya ada orang menyatakan masuk aliran yang sebaliknya. Dalam handphone kita pun abang kawan, oh zikir lagu ni tak betul ni. Pasal apa? Aku tak nak dengar pun, aku tak nak jumpa pun, kita tak nak jumpa, kita kata hak orang buat tu salah. Jadi ulama bahas panjang lebar dalam zikir tentang itu. Ada kitab, beberapa kitab yang disusun oleh ulama. Kita tak buat, silakan. Tapi kita menyatakan orang yang buat itu sesat dan salah, itu masalah bagi diri kita. Macamlah kita nak baca usolli, tak baca usolli silakan, tapi kita menyatakan orang baca usolli itu bid'ah dan salah, itu masalah dalam diri. Kita nak sambut maulid, tak sambut maulid silakan. Kita menyatakan orang sambut maulid itu salah, itu adalah perkara yang bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh ramai alim ulama. Saya pergi Mekah, wani Madinah, naik teksi, driver teksi bertengkar. Duduk dalam Masjid Nabawi, kawan tu pula tengok saya, tanya soalan. Seorang tu naik teksi, aku nak tanya hang, Allah Ta'ala duduk tak mana? Masuk dalam Masjid Nabawi, tanya hak tu juga. Aina Allah? Dia kata kat saya, Allah Ta'ala duduk mana?
Saya kata hang nak jawapan pertama ke jawapan kedua? Aku nak dengar dua-dua. Saya kata dia. Bila saya kata dia kata tak betul. Allah Ta'ala duduk atas langit dia kata. Itu yang betulnya. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah Ta'ala itu istiwa atas arasy. Saya kata, dalil mana hang pakai? Dalil hadis jariyah. Dia kata itu dhaif. Itu dalil mana hang pakai? Hadis nuzul dia lah. Saya kata dia, hadis nuzul tu aku baca beberapa kitab seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, Irsyadus Sari, Syarah Sahih Bukhari. Cuba kamu balik buka kitab tu. Dia baca matan daripada guru dia, daripada buku risalah yang dia baca, dia tak baca syarah kepada hadis tu. Syarah hadis tu menyatakan jumhur ulama, kebanyakan ulama tidak menyatakan Allah Ta'ala turun pada langit, duduk atas langit. Kalau ada kata sedikit, jelas-jelas disebut oleh Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Dari bawah teksi tu pula dia kata, hang tahu tak kata Ibn Taymiyah tu Syekhul Islam, yang disepakati beliau adalah Syekhul Islam. Saya kata siapa kata sepakat? Hang yang kata sepakat. Oleh kerana dia duduk buat teksi nak sampai tempat, dia duduk berhujah dengan saya, tak ada nanti sampai. Bila sampai, dia tak boleh nak sambunglah berhujah dengan saya. Dia kata istawa bukan makna duduk lah. Saya kata tu imam, istawa ni ada satu kitab saya miliki, istawa ada 15 makna. Bukan satu makna. Hang nak ambil satu makna, hang nak pasal orang, tinggal makna 14 ayat, tak boleh. Satu contoh mudah saya kata ada. Bila tu imam duduk tempat semayang, dia suruh makmum melakukan istiwa. Istawu yarhamkumullah. Adakah makmum semua terjun duduk masa dengar istawu? Kalau istawa makna duduk, bila tu imam kata istawu yarhamkumullah, makmum semua kena duduk. Tidak ada makmum yang duduk. Mana istiwa tu bukan makna duduk. Istiwa itu mana? Samakan saf. Jadi perkataan istiwa lafzun mushtarak, satu perkataan yang mempunyai makna yang banyak. Kita ambil makna A, kita paksa orang supaya membuang makna-makna yang lain dengan alasan makna kita saja betul, sedangkan perkataan itu ada banyak makna, seperti perkataan al-ain, banyak makna. Seperti perkataan quru, salah satu quru ada makna suci, ada makna haid. Imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mentafsirkan quru dengan makna suci. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi mentafsirkan syuruk dengan makna haid, quru dengan makna haid. Maka perselisihan dalam perkataan yang ada banyak makna sudah muncul. Akhirnya dia bilang, oh betul juga istawa bukan makna duduk saja. Jangan kita rasa satu makna saja. Tak habis. Dia sebut tentang Ibn Taymiyah, saya kata hang nak saya ambil Ibn Taymiyah, ambil nombor telefon aku. WhatsApp ada, hantar WhatsApp ni, aku nak berhantar nama-nama kitab. Kritik Ibn Taymiyah dengan isinya. Dia ambil tulis-tulis, tak hantar sampai Kelau. Dia nak berhantar istiwa, tak hantar sampai Kelau. Dalam kitab Iqadul Himam disebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bila ditanya di mana Allah, Sayyidina Ali kata Allah wujud bila makan. Sayyidina Ali tu minas sahabah, min kibaris sahabah. Nanti kita baca kenyataan Sayyidina Ali karramallahu minas salafus salih, bahkan min kibaris sahabah, bahkan minal khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Ali mengeluarkan kenyataan Allah Ta'ala itu mawjudun bila makanin. Dan dihuraikan juga oleh Imam pengarang kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin, Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam Syarah Ihya Ulumuddin. Maka nama Allah Al-A'zam ini terlalu banyak pendapat yang dihuraikan oleh ulama. Lebih kurang 20 pendapat. Allah sembunyikan namanya yang paling mulia supaya kita berdoa dengan semua nama Allah. Lalu salah satu pendapat menyatakan Ismullahil Azam ialah Ya Aliyu Ya Azim, Ya Alimu Ya Alim, yang disebut oleh Al-Imam
Abul Hasan Asy-Syadzili di awal Hizb Bahar, sehingga sebelum Imam Abu Hasan Syadzili nak meninggal dunia, beliau menghimpun murid-muridnya dan memberi nasihat, bacalah Hizb Bahar kerana dalam hizb ini terdapat Ismullahil Azam. Dan diceritakan bahawa Imam Abu Hasan Syadzili bermimpi di atas kapal, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi doa Hizb Bahar. Lalu celik mata baca doa, lalu kapal yang tak mau bergerak, yang anginnya nak patah balik, dia nak pergi Mekah. Beliau nak pergi Mekah buat haji. Kapal tak mau berjalan, nak kona patah balik. Bukan nak tala ke Mekah, nak tala ke belakang. Daripada Kahirah nak pergi ke Mekah buat haji, kapal bukan menghala ke Laut Merah, ke Kahirah, ke Mekah, tapi menghala kona balik. Lalu terpaksa diberhentikan kapal tersebut, dimasukkan sauh ikat supaya tak berjalan, tunggu angin berubah baru nak pergi. Beberapa hari akhirnya beliau bermimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Hizb Bahar. Bangkit, disuruh baca, ajak kawan tu Kristian, toki kapal itu Kristian, anak-anaknya Kristian, suruh tarik naik tali ikat rongkai kerana kita dah nak bergerak ke Mekah. Dia kata tak boleh, mana boleh ni, angin nak tala kot lain, insya-Allah akan menghala. Lalu angkat-angkat sungguh berjalan, maka memeluk Islamlah anak-anaknya, kemudian memeluk Islamlah pemilik kapal yang Kristian itu. Melihat karamah Imam Abul Hasan Syadzili yang membaca Hizbul Bahri, lalu Allah Ta'ala makbulkan doanya. Hizbul Bahri dimulakan dengan doa Ya Ali Ya Azim dan seterusnya. Nanti kita cerita sikit tentang kisah tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، من شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، من شر فتن الليل والنهار، من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخيره يا رحمن. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وبرأ وذرأ. اللهم ذا السلطان العظيم ذا المن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا والمسلمين من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك
من الخوف إلا منك، وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغمورا، وأعوذ بك من شماتة الأعداء ووبال الداء وخيمة الرجاء. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي من شر الشيطان وشركه، أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك فاعصمني من السؤال إلا بك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. أسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، لمشايخنا ولإخوتنا ولمعلمينا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah hari Jumaat ni kita ada kenduri, tapi bukan Jumaat esok, Jumaat minggu depan, mana kita akan diziarahi program bersama Tuan Guru Syekh Nuruddin, Syekh Muhammad Nuruddin Al-Makki hafizahullah ta'ala, akan menyampaikan kuliah duha di sini pada hari Jumaat 10 hari bulan April depan jam 9.30 hingga 11.30 pagi. Jadi jemputlah semua yang berdekatan dan yang mendengar untuk sama-sama hadir kuliah duha minggu depan, dan insya-Allah kita akan sediakan sedikit kenduri kepada tetamu yang hadir, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.